meneliti syarah hadis. Ini semua dalil. Dia bukannya sekadar baca satu dua kitab dan kita keluarkan hadis, kita faham ikut dan kepala otak kita. Kita kata, oh Syafi'i ni tak ikut sunnah, tak ikut hadis. Dari mana dia dapat benda ni? Kata betul. Nabi cium sebelum pergi semayang, Nabi sentuh kaki. Padahal dia tidak tahu bagaimana para ulama menimbang tara setiap dalil. Setiap dalil itu ada keberatan dia, ada tempat yang perlu diletakkan. Dan kita telah buktikan juga bahawasanya ia adalah pendapat dalam kalangan salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dalam mu'tamad mazhab Syafi'iyah, kita mempunyai satu qaul dan pendapat yang mana termasuk dalam pendapat bersendirian ataupun solo dalam mazhab Syafi'i yang dipanggil sebagai mufradat, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahawasanya sentuhan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram membatalkan wudu, iltiqa basyaratai al-mar'ah wal rajul, pertembungan dan sentuhan di antara kulit dua jantina yang saling berlawanan membatalkan wudu. Dan hal ini adalah pendapat mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ianya membatalkan sama ada ianya disentuh ataupun menyentuh secara dalam keadaan bersyahwat ataupun tidak bersyahwat. Ianya membatalkan serta-merta secara mutlak tanpa sebarang pengiraan terhadap syahwat ataupun tidak bersyahwat. Dan ini berselisihan dengan pendapat mazhab-mazhab yang lain, yang mana mereka mensyaratkan, sebahagian mensyaratkan sentuhan itu mesti bersyahwat barulah batal. Sebahagian lagi menafsirkan bahawasanya ia bukan sentuhan, semata-mata ianya adalah hubungan badan, barulah membatalkan wudu dan sebagainya, perselisihan pendapat. Namun mazhab Syafi'i, muktamad mereka, qaul jadid yang menjadi pendapat rasmi dalam kalangan mereka adalah seperti mana yang telah kita nyatakan bahawasanya sentuh sahaja batal, tanpa lapik batal, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Daripada mana mereka mendapatkan, Al-Imam Syafi'i dan para ashab mendapatkan perkara ini? Perkara ini mereka dapati berdasarkan dalil yang kuat. Yang pertamanya adalah daripada kitabullah tabaraka wa ta'ala, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu, sehingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Perhatikan pada perkataan aw lamastumun nisa. Perkataan aw lamastumun nisa ini difahami, terjemahannya sekira diambil secara literal adalah menyentuh wanita. Aw lamastumun nisa, ianya adalah bermaksud menyentuh wanita. Al-Imam Ibn Atiyah rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Al-Muharrar Al-Wajiz menyatakan bahawasanya dalam lughah perkataan aw lamastumun nisa, lamastumun nisa, al-mulamasah, lamasah, memang boleh membawa dua ihtimal, membawa dua kebarangkalian. Sama ada ianya adalah al-mujama'ah, iaitu persetubuhan, hubungan badan, ataupun ianya adalah al-jissu bil yad atau al-hissu bil yad, rasa sentuh dengan tangan. Rasa sentuh dengan tangan, sentuh sahaja. Ia boleh membawa dua maksud. Sama ada dia terus ditakwil kepada jima' ataupun ia boleh difahami secara zahir literalnya, iaitu sentuh. Okey. Dan di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala memahami ayat ini, aw lamastumun nisa, dengan maksud al-mulamasah, lamastumun nisa dengan maksud lamasah, iaitu lamastum. Ada beza di antara lamastum, lam yang dipanjangkan lamastum, dengan lamastum, lam yang dibaca pendek, lamastum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyadari bahawasanya perkataan lamastum dalam surah An-Nisa ini mempunyai ihtimalain, mempunyai dua kebarangkalian makna. Sama ada ianya difahami secara literal zahir di sisi Arab, iaitu al-jissu bil yad, sentuh, ataupun dia difahami oleh orang Arab secara makna kinayah kepada al-jima', iaitu hubungan badan. Imam Syafi'i sadar perkara ini. Namun, di antara usul Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhab beliau adalah al-baqa'u 'ala zahir, iaitu kekal di atas zahir literal perkataan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi mana tidak ada sebarang qarinah, sebarang evidence yang memerlukan, yang mendesak kita untuk pergi kepada makna-makna yang lain. Maksudnya sekiranya kita boleh kekal dengan makna zahir, kita kena kekal dengan makna zahir. Kita tidak boleh pergi kepada makna sekunda yang kedua dan ketiga dan keempat tanpa dalil yang cukup kuat, tanpa dalil yang cukup utuh untuk memindahkan kita kepada makna-makna yang lain. Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya ia mesti kekal dengan zahir dan tidak boleh pergi kepada makna-makna yang lain, kerana ia didukung dengan qiraat Al-Quranul Karim yang lain. Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan aw lamastumun nisa yang mempunyai dua dimensi makna tadi, dua kebarangkalian, dengan qiraat yang lain, iaitu bacaan qiraat yang membacanya dengan ketiadaan mad. Kalau kita qiraat Hafs dan Asim membaca aw lamastumun nisa, lam tu panjang.
So bila kita baca lamastumun nisa, macam kita kata tadi, Ibn Atiyah mengatakan ada dua kebarangkalian maksud. Sama ada jima' ataupun sentuh. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, yang pertama kita kena setia dengan zahir. Hukum asal, maksud asal perkataan tersebut. Orang Arab faham ia adalah sentuhan. Wa lamastu kaffi bi kaffin. Okey, yadi bi yadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang Arab memang faham lamastum, maksudnya adalah sentuh. Lamastum. Itu satu. So kita kena setia dengan zahir dan tak boleh pergi kepada takwil. Kita tak boleh pergi kepada step seterusnya tanpa sebarang faktor ataupun pendorong ataupun bukti. Kita kena setia dengan step satu. Okey, setia dengan makna asal. Tidak boleh pergi kepada makna yang lain. Tidak boleh takwil. Kerana ianya khilafuz zahir. Ianya bertentangan dengan zahir, yang mana kita perlu kekal dengan zahir pada hukum asal. Yang kedua, qiraat Al-Quran yang lain juga menyokong pendapat Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Hamzah, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah dalam kalangan qura' Kufah membaca aw lamastum. Maka dengan qiraat mereka ini sudah jelas bahawasanya ia adalah sentuh. Aw lamastum. Kalau tadi aw lamastum terdedah kepada dua tafsiran, tapi qiraat lamastum, lam yang pendek, hanya ada satu tafsiran, iaitu sentuh. Aw lamastum. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala berkata dalam nazam beliau, Hirz al-Amani wa Wajh al-Tahani, aw lamastum uqsur tahtaha wa biha syafa. Pada perkataan lamastum uqsur, pendekkan lamastum tersebut. Baca lamastum. Tahtaha wa biha syafa. Wa biha syafa. Syafa shin. Shin itu merujuk kepada Al-Imam Al-Hamzah dan Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, wa dhun naqti shinun lil-Kisai wa hamzatun wa qul fihi ma ma' suhbatin syuhbatun tala. Dan wa dhun naqti shinun, dan huruf shin bila ada dalam manzumah Hirz al-Amani, maka ia merujuk kepada qiraat Al-Imam Hamzah Az-Zayyat dan Imam Al-Kisai, Ali Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Dan di dalam Al-Ashra Kubra, Al-Imam Khalaf Al-Ashir juga membaca aw lamastumun nisa, seperti mana qiraat Al-Imam Hamzah dan Al-Imam Al-Kisai. Yang pertama, kerana ianya zahir. Yang kedua, kerana ia didukung oleh qiraat Al-Quran Al-Karim yang thabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rasulullah baca aw lamastumun nisa. Kita, Rasulullah ajar kepada Ubay bin Ka'ab dan Utsman bin Affan aw lamastumun nisa. Okey. Jadi Imam Syafi'i melihat kepada keseluruhan komponen qiraat ini. Yang ketiga, tambahan pula, Al-Imam Syafi'i menerima riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawasanya dia menafsirkan aw lamastumun nisa adalah lamastum ay al-jassu bil yad, iaitu sentuh dengan tangan. Jadi Imam Syafi'i hanya meneruskan mazhab Abdullah bin Umar, iaitu ianya sentuhan tangan, bukan sentuh bersama syahwat. Sentuhan tangan secara mutlak, sama ada syahwat atau tidak bersyahwat, itu adalah pendapat dan fatwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sentuh tanpa lapik batal. Sentuh kulit lah tanpa lapik batal, sama ada syahwat ataupun tidak. Ianya adalah tafsiran Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak cuba untuk ikut sunnah Rasulullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. So Imam Syafi'i hanya meneruskan sahaja mazhab Ibnu Umar dalam perkara ini dan mengekalkan dan melestarikan tafsiran Sayyidina Abdullah bin Umar, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai seorang mujtahid, dia bukannya ambil pendapat ini daripada kocek beliau rahimahullah sendiri. Beliau hanya meneruskan legasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah pula dengan dalil-dalil yang kita sebut tadi daripada qiraat Al-Quran Al-Karim. Dan seterusnya adalah dalil-dalil yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, kana yuqabbil azwajah, mencium, mengucup isteri baginda sebelum keluar ke salat. Thumma yusalli wa lam yatawadda. Kemudian baginda bersalat tanpa berwuduk. Maka hadis ini dhaif, didhaifkan oleh para ahlul hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mendhaifkannya di dalam Majmu'. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala menegaskan kedhaifan hadis ini pada keseluruhan sanadnya, pada kedua-dua jalurnya, sebagaimana yang beliau nyatakan di dalam Tuhfah. Begitu juga Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah taala. Manakala hadis yang mengatakan bahawasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur dan Rasulullah sedang salat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraba-raba tangan beliau di dalam gelap, lalu tersentuh Aisyah, maka hadis itu ditanggung maknanya dengan Nabi tersentuh dalam keadaan bihailin, dalam keadaan berlapik, kerana sudah tentu Aisyah radhiyallahu anha tidur dengan lihaf, tidur dengan selimut beliau alaihi salatu wassalam bersama, selimut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Orang Jawa panggil gebor, iaitu selimut di atas katil kelamin. Sudah tentu Nabi SAW bersalat dan tersentuh kaki tersebut dalam keadaan berlapik. Mengapa hadis itu perlu difahami sedemikian? Kerana ada dalil yang lebih kuat, iaitu ayat Al-Quran yang qat'i, thubut, dan begitu kuat dalalahnya, yang lebih berautoriti berbanding hadis tersebut. Maka hadis itu perlu tunduk kepada dalil yang lebih berautoriti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini semua adalah perbahasan para ulama tentang dalil. Maka kita tidak boleh untuk mengatakan oh mazhab Syafi'i tidak ada dalil. Tak, kita yang tak tahu dalil. Kita yang tak tahu bagaimana para fuqaha mengekstrakkan dalil dengan perbahasan lughah, dengan memahami
wada' orang Arab, dengan menghafal syair-syair qudama, syair jahili, dengan menghafal al-qiraat sab'ah, sama ada sughra dan kubra, qiraat yang sahih, mutawatirah, termasuk qiraat yang syadzah yang boleh menjadi dalil dalam mazhab kita, sama autoritinya dengan khabar ahad. Dengan meneliti hadis dan dengan mengetahui ilal hadis, meneliti syarah hadis, ini semua dalil. Dia bukannya sekadar baca satu dua kitab dan kita keluarkan hadis, kita faham ikut dan kepala otak kita, kita kata oh Syafi'i ni tak ikut sunnah, tak ikut hadis. Daripada mana dia dapat benda ni? Kata betul, Nabi cium sebelum pergi semayang, Nabi sentuh kaki. Padahal dia tidak tahu bagaimana para ulama menimbang tara setiap dalil. Setiap dalil itu ada keberatan dia, ada tempat yang perlu diletakkan. Dan kita telah buktikan juga bahawasanya ia adalah pendapat dalam kalangan salafus salih. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Perlulah kita sebarkan seluas-luasnya dalil-dalil Asy-Syafi'iyah supaya kita da'am dan ta'ziz, membantu dan mengunggulkan mazhab kita sentiasa. Mazhab yang menjadi antan rasmi di tanah Melayu, Asy-Syafi'iyah, kaya dengan dalil. Tinggal kita yang perlu mempelajarinya untuk menghargainya. Kalau kita jahil, kita tak tahu, maka kita akan cenderung memandangnya lekeh, memperlecehkannya, dan kita akan tidak menghargai khazanah para ulama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.